Kita hari ni, oi, mi makan je, mi bedai je nak makan. Ikut dan lah. Tak selidik dulu siapa owner dia, siapa punya kedai tu, premis tu. Tengok apa bahan-bahan dia, selidik ke tak. Mi bedai je makan ni. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita ni, umat Islam ni, makan je noh. Tak kisahlah kedai tu bukan Muslim sekalipun, orang kafara sekalipun. Yang penting sedap dan kena dengan hawa nafsu. Ini yang dikatakan kita jadikan hawa nafsu kita hari ini sebagai Tuhan yang disembah serta ditaati. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah nampak, ya wahai Muhammad, keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang disembah serta ditaati. Na'udzubillahi min zalik. Kita hari ni nak makan, nak kira sedap je kan. Tak peduli pun makanan tu syubhah ke, ada unsur syubhah ke, kan? Buat daripada siapa, dan adakah dia Muslim yang buat tu, adakah bahan-bahan dia guna ni tak ada unsur-unsur syubhah. Kita tak peduli pun. Yang penting sedap, yang penting aku kenyang, nyam-nyam, yang penting aku dapat apa yang aku nak. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan kehidupan kita ni tak boleh buat suka hati. Sebab itulah bila kita syahadah tu, kita ni belum beriman lagi. Kita baru nak sedia, nak tundukkan diri, nak tundukkan hawa nafsu, nak rendahkan hawa nafsu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak bolehlah buat suka hati. Kan, makanan halal dan thayyiban hari ni memang susah nak cari. Tapi sekurangnya kalau boleh janganlah pergi dekat premis-premis yang bukan Islam ni. Ni kita nak pergi juga premis-premis yang bukan Islam. Kalau kita tengok, oi, banyak kan. Dia tengok, oh ni pekerja Melayu sikit je kan, orang Islam saja premis ni. Tak kisahlah. Tak apalah. Ada juga orang lain tu yang makan. Jadi kita pun ikut sekali lah, tak apalah. Dosa mereka tanggung sekali. Mudah macam tu. Jangan macam tu. Dekat akhirat nanti, nafsi-nafsi berada sister. Tak ada siapa yang nak tanggung dosa kita semua ni. Tak ada. Perbuatan kita, apa yang kita buat di atas muka bumi ni, kita akan dipertanggungjawabkan, akan disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat, apa yang kita makan, apa yang tubuh badan kita buat ni, yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni, apa yang kita buat? Adakah kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi jangan sia-siakanlah. Benda banyak lagi yang boleh makan. Bukannya tak ada. Kita dekat tanah Melayu ni bukannya macam luar negara yang susah kan, yang tak ada makanan-makanan orang Muslim buat ni. Ni nak juga. Kedai Cina juga yang nak ni. Orang kafara tu. Dah dia letak alkohol ke, lemak babi. Memanglah dia tak letak babi dalam makanan dia. Sebab mungkin dia guna minyak babi. Na'udzubillah min zalik. Alkohol. Benda-benda haram, benda-benda syubhah. Kita pergi makan macam tu. Allahu Akbar. Tak payahlah nak sia-siakan, nak gadaikan akhirat kita ni. Banyak lagi benda yang boleh makan. Yang nak pergi makan kedai orang kafara tu kenapa? Banyak lagi kedai-kedai orang Muslim. Orang kafara ni, dia tahu ke basuh berak, basuh kencing?
Dia tahu halal haram pun dia tak tahu. Patah lagi dia nak istinja. Sedangkan Islam ni bukan agama ritual, bukan solat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji saja. Islam ni seluruh hidup lah, seluruh kehidupan ni. Sana kan Islam tu, kita kena ambil lah Islam tu. Ni kita tidak hari ni. Islam hanya solat, puasa, zakat dan haji sahaja. Sedangkan Islam ni cara hidup, bagaimana cara adab, masak-masak, nak masak pun ada adab yang Nabi SAW ajak kepada kita. Macam mana? Salah satunya adab dia tu, kenalah pakai tutup kepala bila nak masak. Itu adab dia. Kalau boleh elakkanlah letak ajinomoto ke, letak apa, chicken stock ke, penambah perasa ni. Elakkanlah, sebab kita hari ni punca obesiti dekat Malaysia ni sebab makan lah. Benda apa lagi? Dan dengan penambah-penambah perasa ni menyebabkan kita ni cepat lapar, nak makan dia kerja. Sebab itulah kita hari ni antara yang tertinggi jugalah obesiti ni. Bukan takat tu je, banyak juga orang yang mengalami sakit kronik ni. Sakit jantung lah, buah pinggang, darah tinggi, kencing manis, macam-macam lagi. Sebab apa? Sebab makan lah. Sebab yang utama dia makan. Jadi kalau nak makan tu, janganlah makan sembarang makan. Ni kedai orang kafara nak masuk juga. Bukannya tak ada kedai Muslim. Awak nak kata orang kafara ni sedap masak. Habis tu adakah keberkatan dalam makanan tu? Allahu Akbar. Sedangkan dia tidak beriman pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafara. Kita hari ni nak jadikan syurga ni dekat dunia, sedangkan syurga kita ni di akhirat. Jadi takkanlah kita nak juga syurga dunia yang orang kafara dapat ni. Janganlah gadaikan akhirat kita. Aku nasihatkan kepada hampa semua ni, masak sendirilah dekat rumah. Tu yang terbaik. Masak sendirilah. Tak payah nak makan dekat luar ni. Jimat belanja. Kan? Bulan-bulan ni bolehlah beli apa yang patut. Jimatlah sikit. Ni tidak. Duit asyik nak keluar aja. Dah keluar, lepas tu makan pula makanan syubhah. Lepas tu bila orang sampaikan kebenaran, kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab kita ni bukannya buta mata, tetapi hati kita ni buta. Na'udzubillahi min zalik. Hati kita ni hitam. Sebab apa? Sebab makanan syubhah yang kita masukkan dalam tubuh badan kita. Allahu Akbar. Jadi kepada siapa-siapa yang suka makan di luar tu, kurang-kurangkanlah. Kalau boleh masak sendiri je kat rumah. Tak pun bawa bekal je kat tempat kerja tu. Selamatlah sikit. Ni kita makan tak tahu apa yang mereka masak tu. Mereka letak apa? MSG ke, macam-macam lah. Nak bagi sedap. Dan menyebabkan kita ni repeat nak makan, cepat lapar. Allahu Akbar. Jadi kita sama-samalah ubah. Kembali kepada Islam yang sebenar. Islam yang menahan diri. Iaitu prinsip puasa. Islam ni memang menahan diri. Dan Islam ni agama nasihat. Kalau tak boleh terima nasihat, tak tahulah nak cakap apa. Memanglah pedih. Sebab tak sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi apapun sama-samalah kita ubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.